Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke sesi persekolahan 2026 di Sekolah Kebangsaan Sarjana Utama. Saya Muhammad Iman bin Muhammad Fazli sebagai wartawan yang bertugas pada hari ini. Hari ini merupakan hari pertama murid-murid kembali ke sekolah dengan semangat dan azam yang baru. Pelbagai aktiviti dijalankan bagi memastikan suasana pembelajaran yang selamat dan ceria. Teruskan bersama kami, kru TVPSS dalam liputan khas hari pertama persekolahan. Dan apa yang tuan-tuan lihat sekarang ini, anak-anak SD Sarjana Utama pada sesi pagi adalah sebanyak 1,955 orang. Bersama dengan saya, Sarjan Azliana binti Abdullah selaku pegawai sekolah IPD Sungai Buloh. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Puan, apakah nasihat kepada murid-murid agar sentiasa selamat di sekolah dan di jalan raya? Boleh pegang Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kita punya MC yang sangat petah berbicara ni. Okey, nasihat aunty lah aunty kepada murid-murid semua aware dengan orang yang kita tak kenal. Lepas tu pilih persekitaran kawan-kawan yang elok untuk kita jadikan role model ataupun jangan berkawan dengan yang bukan-bukan lah Dan apabila kita berjalan, alert dengan kawan, jangan jalan berseorangan. Dan yang paling penting, elakkan budaya bully di sekolah. Bully tu pelbagai jenis tahu kan. Bully fizikal, kita ejek kawan pun tak boleh. Dan hadir ke sekolah dengan awal lah. So jaga diri baik-baik Okay. Terima kasih Puan. Bersama dengan saya, Datuk TS Mio Taufik bin Amiruddin selaku YDP PIBG SK Sarjana Utama. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah peranan PIBG dalam menyokong murid-murid dan pihak sekolah? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tentunya PIBG sentiasa bersama dengan guru-guru dan pihak sekolah untuk membantu meningkatkan prestasi sekolah. Dalam makna kata, segala keperluan pihak sekolah untuk penambahbaikan dari segi keperluan, dari segi peralatan atau segala macam program, PIBG sentiasa di belakang sekolah untuk membantu dan juga untuk menjayakan segala aktiviti yang dirancangkan oleh pihak sekolah. Alhamdulillah, setakat hari ini daripada 2025 tahun lepas, kita telah menjayakan pelbagai program bersama-sama pihak sekolah dengan jayanya. Alhamdulillah, saya mengharapkan tahun 2026 nanti kita boleh melakukan dengan lebih baik lagi untuk segala penambahbaikan dan juga membantu sekolah dan anak-anak untuk meningkatkan prestasi lebih baik daripada tahun lepas, insya-Allah. Okey, terima kasih Tuan. Bersama dengan saya, salah seorang ahli ibu bapa di sekolah ini. Assalamualaikum Puan. Salam. Puan, apa perasaan Puan setelah mendapati bahawa anak Puan telah memasuki darjah 1 sekolah? Okay, of course saya excited sebab ini adalah anak pertama saya. Jadi hari ini bila kita dapat masuk, lihat sendiri anak kita masuk sekolah, so saya dengan suami berasa sangat gembira kepada pihak sekolah. Terima kasih kerana bagi peluang untuk kami melihat anak kami di sekolah. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. So ni anak sulung kami tahun 1 kelas Al-Ghazali lah. So preparation sebelum ni memang dah train untuk tidur awal lah, sebab kita tak nak takut dia terkejut kan untuk dia bangun awal pagi. So basically persiapan macam biasa, sebab sebelum